Hello, hi guys, welcome back to my channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so Nisa nak bagi tahu dekat korang yang dekat dalam Nisa punya video ni, Nisa share pelbagai cara untuk korang nak buat duit. So, adalah beberapa apps ataupun games yang Nisa kongsikan cara untuk korang boleh dapat duit extra tanpa menggunakan modal. So, apa yang korang patut buat adalah just main game, download apps ataupun buat je task-task yang diperlukan. Tapi kalau kata ada apps yang memerlukan modal tu, korang tak perlu join dan tak perlu nak laburkan duit dalam apa-apa apps yang Nisa kongsikan. Okay? So, tanpa melengahkan masa, jom Nisa sharekan dekat korang next apps yang boleh bagi korang duit. Hai guys, so untuk games Nut Go 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 ni, Nisa dah pernah buat video full tutorial dia dekat sebelum ni. So, untuk kali ni, hari tu Nisa dah try untuk withdraw dia punya coins. Sebab kalau korang tengok kat sini, dia ada dua withdrawal method, which is yang pertama, macam biasa ada cash hijau ni, dan yang kedua ada coins. So, kita pergi tengok dekat cash hijau dahulu. Kita tekan kat sini, dan korang boleh tengok, sekarang ni Nisa punya duit ada RM9.32. Minimum amount dia ada RM42 dan kita boleh withdraw sehinggalah RM168 lah. So, untuk cash hijau, Nisa tak pasti adakah kalau nak withdraw kita kena buat extra task ataupun boleh direct withdraw macam games Viewman. Untuk games Viewman, korang boleh direct withdraw sahaja, tak perlu nak buat extra task dan sebagainya lah. Cuma untuk Nut Go 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 ni, Nisa tak pasti adakah kita perlu untuk buat task extra ataupun tidak. Tapi untuk coins, kita tekan dekat coins, korang boleh nampak dekat sini 40,000 coins bersamaan dengan RM1. So, minimum untuk nak withdraw adalah 40,000 coins. So, kalau cukup je 40,000 coins, korang dah boleh withdraw lah. And dia memang legit membayar. So, kita pergi tengok dekat history. Korang boleh nampak kat sini, Nisa dah try withdraw dan pada 17 bulan 9. And dah masuk dah pun dekat Nisa punya Tashengo sebanyak RM2.16. So, untuk sekarang ni, Nisa tengah nak kumpul untuk nak kita withdraw cash hijau. Sebab Nisa nak tengok adakah dia perlu untuk extra task ataupun tidak. Okay, so yang pertama, korang boleh pergi dekat achieve ni. Korang boleh nampak kat sini ada beberapa task-task extra untuk kita buat. And kita boleh naik VIP level lah. So, kalau setiap VIP level ni, korang boleh nampak, kita boleh redeem sebanyak RM2.10. So, sekarang ni Nisa dah VIP 2. So, Nisa tak claim lagi untuk yang pertama dan untuk yang kedua. So, untuk VIP 3 ni, Nisa perlu lagi 140 untuk nak naik ke VIP 3 lah. Okay, so next adalah untuk task. Dekat sini, dia daily task setiap 24 jam. Yang ni akan refresh lah. So, bila kita dah settlekan semua dalam masa 1 hari, korang dah dapat semua dalam masa 1 hari tu, nanti next day, korang boleh buat lagi task yang ni lah. Untuk ranking pula, korang boleh nampak kat sini, Season 3 ranking. Yang ni, korang perlu invite orang untuk kita dapatkan extra bonus. Macam sekarang, korang boleh nampak, geng-geng ni memang invite ramai gila. Korang boleh nampak sampai 2,000 lebih orang yang di-invite. And then macam dekat sini, Nisa baru invite beberapa orang and tak dapat lagi pun bonus. So, bila kita view all, korang boleh nampak, ada ramai yang kita nak bersaing. Korang boleh nampak orang yang ke-50 pun dah invite 124 orang. So, kita akan dapat extra reward dekat situ. Okay. So, macam mana nak dapatkan points selain daripada buat task yang Nisa sebut tadi, kita kena main game. So, untuk main game, kita perlukan heart ni lah. Nyawa ni. Okay, so kita tekan je. Game dia sangat-sangat mudah. Which is, korang kena, kita kena
masukkan skru ni dekat, okay, kita kena pindah-pindahkan skru ni dekat color yang sama lah. Okay, so just macam tu sahaja cara untuk kita nak completekan level ni. So setiap level tu nanti dia akan makin susah lah. So macam sekarang kita nak doublekan reward ataupun tekan je get untuk dapatkan 20. So of course Nisa nak doublekan sebab dia benda yang mudah. Lepas tu dah settle tengok ni, kita tekan je. Korang boleh nampak kat sini. Kena tengok je iklan ni apa semua. Lepas tu dah dapat double coins. Okay. Ni tak ada apalah. So guys, just macam tu je cara untuk kita nak dapatkan coins dan macam mana untuk nak withdraw daripada games ni lah. So kepada sesiapa yang berminat untuk nak cuba, korang boleh download je. Nisa dah letak link dekat bawah ni. And link tutorial part 1 pun Nisa dah letak juga. Lepas tu ada lagi games-games lain yang daripada developer sama. Kalau korang nak try, Nisa suggestkan korang untuk try Viewman. Sebab Viewman, Fun TV, Short Sky, sebab yang tu tak memerlukan extra task untuk korang nak withdraw. Speedman pun okey. Cumanya Speedman kalau korang nak withdraw untuk cash hijau tu, dia perlu complete task lah. Sama juga macam Backfight. So korang boleh try sendiri untuk tengok. Tapi apa yang Nisa boleh cakap adalah games ni dia masih legit membayar lah sehingga sekarang. Okay, so itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.